saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Ya Salam, Capati Rusuk Kambing ni sebab jemput untuk majlis pembukaan. Berbeza daripada sebelum-sebelumnya kita makan capati, kita makan dengan kuah dal biasa je kan. So kali ni capati dengan rusuk kambing. Alamak. Oh, memang terbaik. Dia punya kuah, marvelous. Makanan kat sini memang TikTok. Capati dia dibuat daripada mesin. Dia punya kuah tu memang pekat, memang savory, more tu orang kata original taste lah. Tapi dalam original taste tu pun diorang dah olahkan sikit ikut tekak orang Malaysia kita. Dan yang penting dekat sini dia punya capati memang gebu, memang lembut. Dia ada surau. Yes, kat sini kalau siapa-siapa yang datang makan kat sini, tak sempat nak cari surau nak solat, kat sini disediakan surau. Ikhlas sesuatu yang kita buat kerja tu, bila orang makan, orang sampai kat table tu, dia dapat deliver dengan baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Kita akan buat satu pembaharuan yang besar, sama ada SOP dari segi kualiti makanan, kualiti dari segi penjenamaan untuk pergi kepada shop floor ataupun mall lepas ini. Kita doakanlah semoga restoran ni dapat berkembang lebih pesat dan juga merupakan satu usaha jihad bisnes untuk memajukan ekonomi orang Melayu Islam di Setia Alam ni khususnya. Ini makanan untuk perasmian untuk malam ni, bang. Ini untuk malam ni. Hantar ke meja, bang, insyaAllah. Jadi kepada anda yang belum merasa lagi, boleh datang ke Ya Salam yang berada di Setia Alam. Mari. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Semoga Ya Salam terbang jauh. Terbaik. Restoran Ya Salam di Setia Alam. Sedap. Sedap guys. Sedap.